Hello, good morning. Okay, kita dah sampai dekat Luxembourg. So sekarang on the way nak ke masjid lah dekat Luxembourg ni, Islamic punya institute. Sekarang ini dekat Luxembourg City Center. Cuaca dia sejuk gila, sangat sejuk. Halo geng, kita orang baru nak makan nasi ni. So jom, ni lauk kita. Nasi dinding babi, rendang daging, mati ni lem kuzi, nasi goreng Maggi. Apa dah lama gila tak makan nasi. Asyik makan Maggi kan. So kita makan, kita santap tu. Kalau Luxembourg pun kita tak berjalan lagi. Kita orang duduk dekat tempat turis ni kan. Sekarang ni aku dekat Luxembourg. Memang daripada pagi tadi tak buat apa-apa ke tak. Kita orang tidur dekat dalam train station ni. Apa tak ni Luxembourg. So kita orang tidur dalam train station ni. Yang ni nama dia General Center lah. So kau tahu dia punya tempat. Cantik kan. Lepas tu kita orang rehat kat sini lah. Diorang ada untuk turis punya tempat rehat. Lepas tu tandas diorang kena bayar tu 0.5 euro. Aku mana ada duit tu. Duit cash tak ada. So yang ni dah pukul 1 lebih tau. Kita orang sampai sini dalam pukul 6. Pukul 1 lebih baru aku nak keluar. Zapri memang tak ikut dah. Dia kaki dah barai lah. Jom kita tengok ada apa. Okay, sekarang dekat bus station. Tengah tunggu bus. So first tempat aku nak pergi Grand, GRUND. Kata kawasan bandar lama dengan pemandangan sungai dan bangunan bersejarah. So ni tempat pertama aku nak pergi. Okay, kita dah sampai kat Grand, GRUND. So aku pun tak tahu lah Luxembourg ni. Aku tak study sangat Luxembourg. So, aku just datang. Aku tak tahu ni tempat apa. Tapi satu spot pun datang juga lah. Aduh. So tempat ni pun dah ni diiktiraf oleh UNESCO, the World Heritage. Luxembourg ni not bad lah, cantik lah bangunan-bangunan dia. Tapi dia banyak bukit. Panjat tu banyak oh. Kan tahu kan. Aku baru selesai beli souvenir dekat kedai tu. Tapi kerek gak dia punya owner. Tak apa lah, asalkan dah jumpa. So sekarang ni aku tengah jalan dekat kat sini lah dia punya bandar-bandar atas ni. Sini macam tempat-tempat shopping juga. Ada barang-barang branded. Tak salah yang Uniqlo ada. Aduh. Ni Tommy Hilfiger. Ni ada macaron lah. Aku nak try lah macaron kita lembut. Aku dah sampai dekat kediaman lah. Nama dia Grand Ducal Palace. So macam istana ke lah.
Tidak, kalau kat depan ni ada dia punya pengawal istana. Yang ini tak ada pula. Yang ni salah satu mercu tanda paling penting lah dekat Luxembourg City. So ni kediaman untuk Grand Duke, Grand Duke of Luxembourg. Awak kan tempat dia kan. Tempat dia macam, yelah tempat dia negara kecil kan. So jadi macam terhad je semua. Tapi nice, macam rapat-rapat je. Okay, aku beli kebab ayam dekat kedai Istanbul Kebab. Aku macam teringin lah sejuk ni. Harga dia 7 pound. 7 pound lah, 7 euro. 7 euro lebih kurang dalam RM33. Okay, nanti korang tengok dia punya portion. Banyak gila dia ayam. Aku nak makan dekat di apa nama dia? Di Edopel Bridge. Nice view situ. Aku tengah jalan-jalan tadi, tiba aku tersepak dengan area sini. Nama dia Place de la Constitution. Kira ni dataran bersejarah agak bagi Luxembourg. Orang kata tempat wajib tu datang. So depan ni ada monumen. Ada yang atas tu kan, kau nampak? Golden Lady. Dia panggil Golden Lady tau. Juga emas yang diorang peringatkan apa? Macam ingatan untuk perang dunia kedua diorang lah. So kat sini dia selalu lepak-lepak santai lah. Nampak? Tu ada askar dia kot dulu kan. Weh, kau tengok view sini lawa tu. Inilah apa? Pont Edopel. Kat sini lah. Ni ada bendera Luxembourg besar. Yang tu lah ikonik dia, nampak jambatan tu. Jambatan tu lah Edopel Bridge. Ya, berkibar pun. Come on. So aku baru tahu ni kawasan ni Nation Square untuk Luxembourg. Okay korang, aku dah masuk kawasan ke area bawah Edopel Bridge ni. So dia boleh jalan tau bawah jambatan ni. Ui, baik. Ni view dia daripada jambatan ni. Ni korang, aku dah tunjuk portion dia. Gila banyak tu. Banyak ni ayam ni. Kau tengok besar dia. Nampak? Besar. Gila banyak tu ayam ni, serius. Apa dengan view gini lah Nation Square. Kita makan loh. Tengok makan. Wah, sedap. Nampak ayam dia. Woohoo! Ya papa du. Sekarang ni aku ada dekat atas Pont Edopel. Yang bridge tadi tu. Yang aku lalu bawah dia tu kan. Ni atas dia. Edopel Bridge. Aku berjaya juga naik tram ni . Habis rakut aku jalan-jalan dekat Luxembourg ni. Luxembourg ni best juga. Sebab dia kecil. Lepas tu kalau yang paling star point lah bagi aku lah, dia punya transportation free of charge. Kau naik lah apa pun free. Satu sebab negara diorang kecil. So pusing-pusing tu kau rasa dekat je. Macam situ kan. Tapi kau macam Melaka lah. Best lah. Kesian lah aku kat Zap. So aku bawa lah makanan kat dia. Kita makan. Ni dia. Makan tak? Okey, kita orang dah dalam bas daripada Luxembourg. Kita nak masuk Bern, nak pergi Switzerland pula. Yeay, di Switzerland dapat Zap. Capek. Okey, semoga dimudahkan segala urusan. Amin. Hello semua, akhirnya finally daripada Luxembourg kita orang dah sampai dekat Switzerland. Terus sekarang kita orang kat Bern, Switzerland.